Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sebut masalah maya qasar dan jamak. Jadi maya qasar iaitu waktu pendek, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Iaitu semaya zuhur, asar dan isya. Dan jamak iaitu hipun di antara 2 waktu semaya kita oleh 1 waktu. Misal kita ambil asar kita ada zuhur ataupun zuhur kita ada asar. Boleh jadi satu orang dia buat jamak dan qasar, dan boleh jadi dia buat qasar saja pun tak apa, dia buat jamak saja pun tak apa. Tak kena buat dua-dua kali go. Tapi kita berbeza dulu hak mana qasar, hak mana jamak. Nah. Jadi qasar dengan jamak ni, qasar ni sepit sikit kerana sebab nak bagi kita boleh qasar iaitu ya. Tapi sebab nak bagi kita boleh jamak ni lebih kurang 3. Nah. Tu hak boleh nak buat bagi kita qasar ni iaitu musafir. Adapun hak jamak ni kita ada sebab lain lagi boleh juga supaya kita demam ataupun kita kena hujan. Nah, hujan ni nanti dia ada syarat dia banyak dah. Nah. Jadi masalah musafir ni kita tengok dulu masalah musafir. Musafir hak nak boleh buat bagi kita qasar jamak ni iaitu dipanggil tu musafir yang jauh jarak ke dia. Nah, yang jauh. Nak kata jauh tu tahu mana bahasa nak kata jauh tu ikut bahasa kita dulu panggil 2 marhalah. Nah. 2 marhalah ikut zaman dulu. Zaman learning kira kata berapa kilo. Kita kena kira kilo dah learning. Berapa kilonya kita biasa dengar macam-macam riwayat. Nah. Kerana ulama pun ia ada khilaf sungguh. Kata setengah, kata berapa kilo. Kerana ada ulama ia khilaf. Nah. Saya nak sebut misal ulama Syria saja. Ulama Syria saja kita nak pakai orang mana pun boleh dah. Ulama Syria ni mazhab Syafi'i belaka, 3 orang ni dia kata tak serupa. Nah. Yang pertama Syekh ni. Nah. Syekh Khalid Ibn Abdullah Al-Shaqfah. Nah. Syekh Khalid Ibn Abdullah Al-Shaqfah dia kata 2 marhalah ni iaitu 80 kilo 940 meter. Nah, iaitu 80 kilo lebih. Nah, lebih. Jadi Syekh lain lagi. Nah, ada kitab Fiqhul Manhaji kata 81 lalu. 81 kilo. Supaya lebih-lebih ni kita buat mudah-mudah hadis 81 kilo. Ada ulama seorang lagi Syekh Wahbah yang kata 96 kilo. Nah. Jadi kita nak pakai mana pun tak apa dah lah. Nah. Kerana ulama pun khilaf tu untuk kemudahan lah kalau kita nak pakai mana. Jadi belum pada kita musafir nah. Belum pada kita musafir kita kena cek lah 2 perkara. Belum pada kita musafir kita kena cek 2 perkara. Satu, tempat kita nak pergi tu cukup lagi 2 marhalah saat ni. Tempat kita nak pergi. Tempat kita nak pergi cukup lagi 2 marhalah. Kita agak kata cukup lagi. Kalau tak cukup, nak qasar jamak tak boleh. Kalau tak cukup, nak qasar jamak tak boleh. Lepas tu kena cukup sungguh ni kalau kita pakai pendapat hak sikit sekali. Supaya pendapat mula-mula saya sebut ni. 80 kilo 940 meter tu. Kalau kita nak pakai pendapat tu, kena cukup sungguh, jangan kurang walaupun sikit. Tu kena cukup, jangan kurang walaupun sikit. Kalau kita pakai pendapat lebih lagi senang, iaitu hak kata 81 kilo ataupun 96 kilo. Hak tu tak ada apa siapa cerak. Kerana kalau tak siapa pendapat tu, siapa pendapat hak nombor 1 sat ni. Jadilah mana pun kena cerak, kena siapa cerak sungguh. Jangan agak-agak siapa hak tu tak boleh. Agak-agak siapa apa 2 marhalah dak, kita kena pastikan dulu. Buat apa kena pasti? Kerana semaya qasar ni panggil rukhsah. Rukhsah, kemudahan, khamsaduk hak tu hawi. Jadi rukhsah ni kita tak dapat malaikat kena pastikan dulu. Rukhsah ni ia ada sebagai panggil azimah. Azimah iaitu hak kita buat biasa, tak ada uzur, tak ada musafir ke apa. Rukhsah
Iaitu amalan hak tu hawi jadi kemudahan bagi kita dengan sebab kita uzur. Iaitu sepengah musafir ke sakit demam. Jadi nak kata rukhsah tu kena pasti dulu kata kita ada sebab lagi. Jangan buat main-main situ. Sebab tu ulama kata jawab kes ni kena pasti dulu kata cukup sungguh 2 marhalah baru tak apa. Jadi nombor 1 kita cerak dulu, pastikan dulu kata tempat kita nak pergi dia cukup 2 marhalah. Cukup 2 marhalah. Tu. Yang kedua kita kena pastikan dulu. Juga kata kita nak pergi buat gapo di tempat kita nak pergi tu. Amalan kita nak pergi buat tu bukan amalan maksiat. Orang panggil bukan musafir maksiat. Amalan kita nak pergi tu, amalan kita nak buat ketika kita nak pergi sampai sana tu, iaitu bukan amalan maksiat. Kalau amalan maksiat, maka tak boleh nak qasar jamak. Kerana ayat dah ni kata qasar jamak jadi rukhsah. Tu hawi kemudahan. Kalau satu orang musafir kerana nak buat maksiat, maka tu hawi juga kemudahan. Tak boleh jadi gitu. Sebab tu orang nak buat maksiat, tak ada kemudahan bagi dia. Tak ada kemudahan bagi dia. Maya qasar jamak tak boleh. Kalau kita nak pergi situ, kita niat nak buat maksiat. Misal nak pergi balah dengan orang ke, nak pergi nyuri duit orang ke apa itu, hak tu tak boleh. Kalau lain pada hak tu, kira tak apalah. Makna kalau kita musafir bukan maksiat. Orang panggil musafir yang harus. Harus di sini, orang panggil al-jaiz. Jaiz. Musafir yang jaiz, yang harus. Harus, iaitu jaiz ni dia melengkapi wajib, sunat, makruh dan mubah. Jadi harus sungguh tu. Jadi kalau kita musafir kerana nak buat benda wajib, nak buat benda sunat, nak buat benda harus, nak buat benda makruh, tu tak apa. Boleh qasar jamak. Nak musafir kerana wajib. Kita musafir nak buat benda wajib, nak buat haji misalnya. Ataupun nak buat amalan sunat, nak buat silaturahim siapa-siapa. Ataupun makruh. Nak nego budu misalnya. Ataupun hak harus. Hak harus ni sepanjang nego biasa. Nego biasa. Tu. Jadi hak tu kira tak boleh juga. Dan setengah ulama dia kata jalan makan angin tu pun tak boleh juga. Jadi setengah ulama kata boleh. Jadi khilaf situ dah masalah jalan makan angin. Jalan makan angin tu kena pergi makan angin sungguh lah. Makna jangan pergi buat maksiat lah. Bukan kosak nak pergi situ kerana nak pergi tengok angin hak maksiat. Nak pergi tengok view hak maksiat. Hak tu dia panggil musafir maksiat. Tapi kalau pergi makan angin saja-saja gitu, hak tu kira kata boleh ikut satu pendapat. Maka ada satu pendapat lagi atau tak boleh. Pergi pesing makan angin gitu. Tapi tak apalah kita pakai pendapat hak boleh. Maknanya ulama pun ya ada sebut juga hak kata boleh. Ya kata kerana kau pergi makan angin tu, kita pergi kerana nak kita segar, nak kita rasa cergah klik semula, kita duk buat kerja, kita duk ngaji misalnya. Hak tu tak apa. Tu. Jadi hak nombor 2 saat ni, maknanya janganlah musafir kita jadi maksiat. Kalau kita tak tahu tak apa. Kalau kita tak tahu, sepanjang kita pergi ikut je orang tu. Dia tu nak pergi buat maksiat, kita orang ikut dia. Kita tak tahu apa. Tu tak apa. Kita boleh qasar jamak. Tu. Jadi kira duk kira kita lah. Duk kira kita. Kita tahu tak apa. Duk kira kita. Kita tahu kata maksiat, maka sudah tak apa. Kalau kita kira kata maksiat, tak boleh. Walaupun hak sungguh tak maksiat, tapi kita kira kata maksiat. Ni tak boleh kak. Jadi belum pada musafir, kita kena cek 2 perkara ni dulu. Satu, cek kata tempat kita nak pergi 2 marhalah lagi. Yang kedua, musafir kita tu bukan maksiat. Sudah situ, bolehlah musafir. Baru kita musafir lagi. Baru kita musafir lagi. Tu. Kita boleh buat apa dah. Kita boleh maya lagi. Bagi kita musafir dah tu, kita boleh maya qasar jamak nak mula start bila.
Jadi, bagi kita musafir, mula bila nak boleh kosa jamak? Mula bila nak boleh kosa jamak? Mula start bila? Duduk di rumah lagi boleh nak kosa jamak? Tak boleh. Lepas tu, beg pada rumah sikit boleh lagi? Tak boleh. Lepas tu, beg gimana baru nak boleh kosa jamak? Kena wisapa 2 marhalah dulu ke? Tahu mana? Tu. Tengoklah. Jadi, apabila kita tubik pada rumah, tak boleh lagi nak kosa jamak. Kerana apa? Kerana kita orang panggil tak musafir sungguh lagi. Musafir berlaku bila orang nak panggil kata kita musafir, iaitu kita tubik luar kawasan kampung yang kita duduk. Ataupun banah yang kita duduk. Kalau kita duduk tempat pesin banah, luas sikit. Kena tubik luar banah. Nah, kalau jalan ni misalnya, tubik ke kawasan Caru. Nah, lepas ada Caru ke Bemok tu, luar banah jalan. Kita seban luar lah. Nah, ataupun ikut jahan tu lepas pada kawasan Mohpita ikut jahan tu. Nah, tu kita luar banah dah. Kita tengok pai lah. Kita tengok pai. Mana kita seban. Nah, kalau kampung kita kira tengok kampung. Dia ada umur dia tahu mana. Suk tahu mana umur dia. Kira terlepas tu tak panggil kampung lagi. Lepas tu dia panggil kampung, dia tak panggil kampung. Kira ikut ramai-ramai lah dia panggil kampung nak kita tahu tu. Tu asalkan kita tubik daripada kawasan kampung kita, orang panggil kita musafir dah. Dan di situ nak kosa jamak boleh dah. Tu. Misal duk jalan. Misal duk jalan. Musafir lah. Dia tubik pergi apa Bemok boleh dah nak kosa jamak. Nak kosa jamak boleh dah. Tu. Tak mesti kena sapa 2 marhalah dulu. Misalnya nak pergi hajai, tak mesti kena sapa sana. Lepas kalau kosa jamak cenak, tak ada apa. Kau boleh lagi. Jadi hak ni kita kena faham kata, niat nak musafir saja ia tak buat kita jadi orang musafir. Kita niat nak musafir, kita duduk rumah pakai cut siap, sipir baris siap. Kosa jamak dalam rumah tu selalu. Tak boleh. Lepas kita niat nak musafir dah ni, kita pakai cut dah. Walaupun gitu tak boleh lagi. Kerana sungguh kena kira di perbuatan kita. Tak memadai dengan niat. Perbuatan musafir, duk mana perbuatan musafir? Iaitu tubik pada kampung ataupun tubik pada banah. Sebab tu niat saja tak jadi lagi. Masalah kita nak semaya kosa jamak di tengah jalan lagi tu, apabila tubik pada banah ataupun kampung kita tu, ia ada 2 bahagian pula. Iaitu kita boleh kosa jamak tengah jalan tu saja. Pasal tepat tu tak boleh. Sebahagian lagi iaitu boleh kosa jamak tengah jalan. Dan boleh kosa jamak di tempat kita nak pergi. Biar kita sapa dah pun, kita boleh kosa jamak lagi. Ia ada 2 bahagian pula situ. Bahagian pertama. Bahagian kata, kita tak boleh kosa jamak kecuali masa duduk tengah jalan saja. Bila tu nak jadi gitu? Bila nak jadi gitu? Apabila tempat kita tuju tu, iaitu rumah kita dah. Tanah air kita. Rumah, kampung asal kita. Kalau itu saat ni kita duduk tempat lain. Sepanjang kita duduk ngaji tempat lain. Duduk cangwak lain. Rumah kita duduk jalan. Kita ngaji bakok misalnya. Ataupun ngaji goroh. Jadi bagi kita tubik pada bakok tu, maka tengah jalan tu boleh kita nak kosa jamak. Buat siapa jalan sungguh, siapa rumah kita sungguh tak boleh lah. Ini sebahagian. Kita boleh kosa jamak tengah jalan saja. Kalau tak semaya lagi semaya tu, kalau kita tak semaya lagi, saya ingat siapa rumah. Jadi semaya tu panggil qada'. Orang panggil qada'. Panggil maya qada' pakai tunai lah. Jadi salah pula situ. Ataupun selagi. Kita niat nak duduk situ 4 hari ke atas. 4 hari ke atas. Kita niat dah aku nak pergi situ. Nak duduk lebih pada 4 hari. 4 hari ataupun lebih lagi. Misal kita duduk jalan, niat nak pergi bakok kerana nak pergi ngaji sana. Kenapa ngaji berapa hari? Bertahun-tahun. Kita pergi trip mula-mula tu, kita nak pergi duduk berapa hari? Nak pergi duduk 3 hari ke 4 hari. Kalau 4 hari, kalau kita niat nak duduk 4 hari, maka tak boleh kosa jamak dah lah. Pergi sampai sana. Kena maya sepenuh. Boleh kosa jamak tekah musafir saja. Kerana kita niat nak duduk di sana 4 hari ataupun lebih lagi.
Itu masalah lagi. Masalah itu sebahagian lagi orang kata kita boleh qasar jamak tengah jalan dan qasar jamak di tempat kita sampai dah. Iaitu apabila kita niat kata tempat kita nak pergi tu kita nak duduk sekadar 3 hari saja. Misal kita duduk jalan pergi Bakok, kita niat atau aku nak duduk Bakok 3 hari saja. Maka kira kata maka kita boleh qasar jamak selama mana 3 hari kita duduk sana tu. Boleh qasar jamak. Kerana dikira kata kita musafir lagi. Kira kata kita musafir lagi. 3 hari. Nah, kita niat atau nak duduk 3 hari. Lepas tu kita tak bila hari Sabtu dengan hari tolak tu dah. Nah. Kau bila hari Sabtu dengan hari tolak tu jadi 5. Nah. Tu. Hak nak 3 hari sini iaitu 3 hari sungguh-sungguh kita duduk. Bukan mana tak bila hari Sabtu dengan hari kita nak tolak tu. Nah. Kalau 3 hari gitu maka kita boleh qasar jamak. Nah. Kita katalah 5 hari. Nah. Kita wear hari hak Sabtu dengan hari hak kita tolak. Tu. Maka masalah gitu kita boleh qasar jamak lagi. Ataupun satu orang yang ia tak tahu kata hajat ia nak sampai bila. Hajat ia satu orang ia tak tahu kata ia nak duduk apa hari di sana tu. Kerana ia tak tahu hajat ia nak sudah bila, hajat ia ditunai bila, ia tak tahu situ. Maka situ boleh qasar jamak 18 hari. Lepas tu cara kita nak semaya. Cara kita nak semaya qasar dulu. Cara kita nak maya qasar. Iaitu kita niat. Usalli fardhu zuhri maqsuratan. Ataupun kita kata usalli fardhu zuhri rak'atain. Aku niat maya saja aku maya zuhur 2 rakaat. Kerana nak qasar ni. Tu niat gitu tak apa. Maka niat gitu kita niat masa takbiratul ihram lagi lah. Kena niat gitu boh ke. Tu. Kau tak nak niat, kita niat lepas ada takbiratul ihram tak boleh lah. Tak jadilah niat tu. Kena maya 4 rakaat juga. Nak qasar tak boleh. Jadi misal satu orang dia kata saya niat qasar, saya niat nak maya qasar masa saya tubik pada kampung tu lagi dah. Apabila saya tubik pada kek kampung ataupun kek bandar saya duduk tu, masa saya tubik tu saya niat nak maya qasar bela-bela. Pas maya lagi, tak maya lagi duduk tak kereta tapi niat nak maya qasar. Lepas tu bawa siapa pergi maya sungguh tak ada niat maya qasar. Pakai jadi tak niat hak kita wadah masa kita tubik pada bandar ni. Jawabnya tak boleh situ. Tak boleh. Niat tu tak jadi tu. Niat sungguh kena ada masa takbiratul ihram. Ada sekali lagi takbiratul ihram kata aku nak qasar maya. Baru tak apa. Dan selagi masalah maya musafir, kita jangan jadi makmum orang maya cukup. Iaitu orang maya 4 rakaat. Jangan jadi makmum orang maya cukup. Kita jadi imam, tak apa. Kita jadi imam, kita maya qasar. Makmum maya sempurna, tak apa dah. Tak ada batal pia-pia dah. Kita pun sah, ia pun sah. Tapi kalau kita jadi makmum, pas tu imam semaya sempurna. Hak ni kita maya qasar tak boleh. Tu imam maya lagi kena hak dia tu. Tapi kita jadi makmum, nak qasar tak boleh lah. Kena sempurna juga. Tu. Tu kalau tu imam maya sempurna. Mana tak boleh ikut sikit abuk tu imam yang semaya sempurna. Kalau kita ikut, kita tak boleh maya qasar. Kita kena kita kena maya sempurna. Ataupun kita tahu kata dia musafir ke tak. Kita jadi makmum bagi tu imam satu, kita jadi makmum bagi satu orang tu yang mana kita tahu kata dia musafir ke tak musafir. Hak ni tak boleh kita nak maya qasar belakang ya. Ataupun kita jadi makmum orang maya Jumaat. Misal kita maya qasar, pas itu orang maya Jumaat. Tu imam maya Jumaat. Tu imam maya Jumaat. Kita maya qasar 2 rakaat sama-sama. Boleh tak tu? Tak boleh juga. Kita kena buat 4. Kenapa?
Kerana kita ikut orang yang semaya sempurna. Yang maya Jumaat sempurna dia 2 rakaat. Pas kira tu sempurna dah lah tu. Pas kita maya qasar tu. Tak boleh nak ikut orang semaya sempurna. Ataupun kita pergi ikut orang maya subuh. Tak boleh tak? Dah kita kira tu ya 2 rakaat. Kita pun 2 rakaat juga. Tak boleh juga situ. Nah, kerana orang maya subuh 2 rakaat, ia sempurna ya dah. Nah. Ataupun kita kata ya tu niat qasar ke maya sempurna. Misal kita jadi makmum. Nah, kita niat maya qasar. Lepas tu imam pun maya 2 rakaat dah. Lepas tu naik rakaat yang ketiga. Habis rakaat yang kedua, yang naik rakaat yang ketiga. Kita maya wawih pula. Ya maya, kok mana 3? Ya maya cukup ke maya qasar tu. Berita syak pak, tak boleh dah. Kita nak jadi makmum ya. Kita pun kena maya sempurna katik. Sebab tu, nak ayat ada, kita tak boleh ikut orang yang jadi maya sempurna. Kita orang maya qasar tak boleh ikut tu imam maya sempurna. Ataupun kita rasa kata yang maya sempurna. Tak boleh juga. Lepas tu, hak jadi semua, bagaimana hak jadi semua, supaya kita pergi maya di pomnyok. Nah, lepas kita nampak ada orang maya dah, kita turut maya belakang dia. Lepas kita niat qasar. Apa boleh tak kita niat qasar? Padahal kita tahu kata ya qasar. Kita tengok kata ya musafir ni. Kita tengok pakaian ataupun kedudukan dia pesen orang musafir. Nah, kalau ya orang musafir, kita boleh ikut dah. Nah, kita boleh ikut dah. Maknanya seolah kita tak kata ya musafir, kalau ya maya qasar, aku maya qasar, kalau ya maya jamak, tak. Kalau ya maya qasar, aku maya qasar, kalau ya maya sepenuh, aku maya sepenuh. Boleh hak tu. Nah, hak tu boleh kita nak ikut dia. Misal kita tahu, nah kata ya niat qasar ke tak, tapi orang musafir juga. Maka 2 rakaat dia bisa salah, kita pun niat dah saat ni kata nak maya qasar dah. 2 rakaat kita pun boleh bisa salah juga, cukup. Nah, mana sempurna dah. Nah, sempurna dah situ. So lagi. Pas kalau di pomnyok tu, nah, misal di pomnyok tapi ada orang yang semaya pesing kita tak cerak kata yang musafir ke tak, kata nak supaya panak ngan dalam pomnyok. Ataupun orang duk kerja di pomnyok ke orang musafir. Kalau kita syok gitu, tak boleh kita nak tak boleh nak ikut tu. Kalau kita tak tahu kata yang maya qasar ke tak. Nah, tak tahu maya qasar ke tak, bagi orang tu tak boleh kita nak ikut. Nah. Tapi kalau kita nampak kata ia pesen orang musafir cerak tak apa. Nah, kita ikut lalu boleh. Nah.